saya akan sampai di tempat jerat telah dipasang. Jadi, adakah kucing liar Aryomote sedang terjerat di dalam jerat saya? Ya, dia ada di situ. Strategi menangkap berjaya. Wah, hebat. Kali ini, kami telah menangkapnya dengan kebenaran istimewa. Kucing liar Aryomote ini merupakan spesies haiwan yang istimewa dan dilindungi di dalam negara kita. Dan dalam masa yang sama, ia juga merupakan haiwan yang dilindungi di peringkat antarabangsa. Tapi kenapa pula mereka tangkap kucing istimewa tu? Kesianlah dia kan? Disebabkan pembangunan jumlahnya makin kurang. Jadi untuk melindunginya data yang perlu haruslah diambil. Kalau dibiarkan nanti haiwan tu akan pupus. Haiwan tu akan pupus? Maknanya bilangannya memang sikit lah. Ini bahaya. Memang betul tu. Kalaulah dari dulu lagi dah ada kesedaran macam ni, burung IBC pun dan serigala je pun pasti takkan pupus. Betul tu. Jadi untuk pastikan perkara macam tu tak akan berulang lagi, menyembur haiwan pelindungan antarabangsa. Tapi alat ni untuk apa? Biar saya terangkan. Masa kita tengah berjalan di tengah hutan, kalau kita jumpa haiwan yang pelik, sembuhkan saja penyembunyi pada haiwan tu. Gas pelindung antarabangsa ni akan melekat pada badannya. Badannya akan berbau pelindung antarabangsa, jadi ia tak akan diserang oleh musuh. Wah, nampaknya alat ni sangat berguna untuk dunia ni. Baik. Mulai hari ini, saya pun akan melindungi haiwan yang akan pupus. Haiwan yang pelik tu bukannya ada di mana-mana tempat, tau. Tak bermakna ia tak wujud langsung. Saya akan cari sampai dapat. La 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 la. Hei, bangunlah cepat. Jangan jadi pemalas. Bangunlah cepat. Bangun. Kesiannya dia. Walaupun anjing ni bukan haiwan yang pelik, tapi saya mesti melindungi anjing ni. Ya. Oi, apa yang awak buat tu? Tolonglah. Maafkan saya. Mulai sekarang saya akan jaga kamu baik-baik. Alat ni memang berkesan. Semoga ada yang datang kutip kamu di sini. Kesiannya mereka ni. Tak dapat hati nak tinggalkan mereka. Maafkan saya sebab saya buat kamu. Saya akan jaga kamu sepanjang hidup saya. Nasib baik, nasib baik. Hebatnya saya jumpa kucing remote. Ini kucing liar biasa aja. Sebenarnya saya cari seekor haiwan yang dikatakan pelik di dalam dunia ni. Siapa nak kawak? Dah lah comot, busuk pula tu. Tendangan yang hebat. Kenapa awak buat saya macam ni? Kalau awak nak tahu, kamilah yang buat rancangan pembangunan untuk satu permainan baru. Dan permainan baru ni kami namakannya Bowling Nobita. Bagus tu. Dan kali ni giliran saya pula yang baling. Ya betul ni. Mana saya tahan kalau saya jatuh banyak kali? Oi, tunggu. Jangan lari. Tunggu. Nobita! Cikgu! Kamu dah siapkan kerja rumah kamu ke? Saya sebenarnya... Kamu pun tahu pencapaian kamu dalam pelajaran semakin merosot. Tapi kamu boleh pula merayau macam ni. Ya, saya akan balik sekarang juga. Awak sembunyi kat sini rupanya, ya? Tunggu, saya kata tunggu. Tunggu, Nobita. Janganlah kejar saya! Nobita! Apa benda ni, ha? Saya dah suruh ke kertas tu baik-baik. Nobita! Cepat-cepatlah. Berapa kali Mama nak bagi tahu belajar betul-betul. Semua orang jumpa saya hari ni mesti nak bully saya lah. Mama marah sebab kamu tu dah buat salah. Salah. Saya rancang nak ambil berat tentang kucing yang dah pupus. Tapi tak ada siapa pun yang nak ambil berat tentang diri saya. Yelah, lebih baik saya jaga diri saya sendiri. Lindungi diri.
Iyalah, kalau saya pupus, tentu semua orang sedih, kan? Sudah, kamu jangan nak medik. Mama tengah marah ni. Yelah, ada apa pada markah, kan? Bagi Mama yang paling penting ialah kamu sentiasa sihat, Nobita. Dahlah, jom kita makan manisannya. Kat atas tadi saya dengar Mama marah awak. Taklah. Tak mungkin Mama akan marah dengan saya hari ini. Oh, ya ke? Nah, makanlah semua makanan ni. Banyaknya, Mama. Semua ni untuk kamu habiskanlah. Baik. Ini tak mungkin, Nobita. Awak semua penyembuh haiwan pelindung antarabangsa ke? Iya, kenapa pula? Iyalah, sebab Nobita ni kan cuma ada seorang saja kat dalam dunia ni. Jadi dia mesti dilindungi. Awak tahu tak apa yang awak dah lakukan? Awak balik alam. Apa kamu buat ni? Lepaskan Nobita balik. Mama, saya nak pergi main ya. Hati-hati bermain ya. Sakit. Nobita ni nak kena ni. Nobita hanya satu ekor di dalam dunia. Wah, dia dekat depan tu. Tunggu kami, Nobita. Dia kata tunggu-tunggulah. Maaflah, kami bersalah. Awak ada cedera kat mana-mana tak? Saya tak apa-apa. Sakitnya. Anggaplah hal tadi itu tak pernah berlaku. Maafkan kami. Ampunkan saya, Nobita. Ampunkan saya. Kenapa minta maaf sampai macam ni? Nobita, apa awak cakap ni? Awak tu kan haiwan pelindungan antarabangsa. Jadi kalau kejadian mulia awak ni tersebar, Kami akan kena tangkap dengan polis. kami dipanggil oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan diheret ke mahkamah. Hebatnya jadi haiwan pelindungan antarabangsa. Jadi tolonglah. Anggaplah yang ini tak pernah berlaku pun. Cari awak ni. Saya tak anggap itu tak pernah berlaku. Tapi tolong halau pengacau tu. Hei, Nobita. Kat sini awak rupanya. Janganlah merayu-rayu kat sini kalau ada apa-apa berlaku kan susah. Awak cakap kalau ada apa-apa berlaku? Hal macam mana agaknya? Apa ni, Nobita? Tolong selesaikan dia ya. Nobita! Maaflah, kami tak boleh lepaskan awak sekarang. Shizuka! Wah, Nobita. Awak dah jadi haiwan pelindungan antarabangsa lah. Hebatnya awak. Saya ucapkan tahniah. Silalah masuk. Terima kasih ya. Kenapa? Kenapa awak pandang saya macam tu, Shizuka? Yelah, sebab awak ni kan haiwan yang pelik. Dan sekarang ni cuma awak seekor je yang masih wujud dalam dunia ni. Tahu tak? Terima kasihlah. Tapi kenapa pula awak cakap saya ni seekor ya? Turutlah macam ni. Mama! Nobita tu tengah lapar. Tapi kita tak boleh biarkan perut dia kosong. Perlu tolong sediakan makanan. Nah, buka mulut awak. Nah. Bajunya. Tapi macam ada sesuatu yang tak kena. Awak makan banyak-banyak ya. Tapi Shizuka dah layan saya dengan baik. Tak kisahlah tu. Itu Nobita haiwan pelindung antarabangsa. Betul ke ni? Hebatnya, Nobita ada di depan mata saya lah. Wah, tak sangka rupanya. Saya ni macam idola lah. Keluaran tambahan, Nobita iaitu haiwan perlindungan antarabangsa telah dipilih sebagai spesies terlindung istimewa. Perdana Menteri akan buat sidang media atas perkara ni. Nah, ambil keluaran tambahan ini cepat. Itu dia. Nobita. Jumpa juga dengan awak. Inilah Nobita haiwan perlindungan antarabangsa. Tanpa melengahkan masa, mari kita berbual. Sila pandang kamera di sana tu ya. Secara berterus terang, biasanya makanan bagaimana yang kamu suka makan ya? Sebenarnya
Saya suka makan nasi yang biasa, itu aja. Wah, memang hebat. Dah agak mewah selera makan awak tu. Sekarang saya akan temu bual Nobita iaitu haiwan pelindungan antarabangsa. Tapi sekarang ni saya yang tengah temu bual dia lah. Saya tengah kejar masa lah untuk berita lewat petang ni. Janganlah kacau. Inilah kumpulan liputan berita khas. Saya dari akhbar setiap pagi. Saya dari isu harian. Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Kita tak habis cakap lagi. Jangan lari. Tolong cakap sesuatu, Nobita. Soalan saya, bukan saya. Doraemon! Doraemon, ambillah saya! Kan saya dah cuba ingatkan awak kalau terjadi apa-apa tadi. Giant tu memang nak kena. Mama pula mana? Mama bagi tahu tadi masa dia tengah membeli belah, dia ditarik untuk ditemu bual dengan White Show. Sampai bila agaknya keadaan yang akan jadi kecoh sampai macam ni? Kes awak ni samalah macam kes ibu bapa itik sport bill yang kena pindah ke tempat lain. Kalau tak sampai bila-bila pun kes awak ni tak habis. Berkenaan dengan perkara itu, apa pendapat Profesor tentangnya? Mana kartun yang selalu saya tengok tu? Oleh sebab ia haiwan pelindungan antarabangsa, maka ia perlukan perlindungan yang sangat teliti. Lagipun, hanya dia seekor saja yang masih ada di dunia ini. Oh, begitu. Pertama sekali, saya cadangkan kita mulakan dengan penyiasatan dan penyelidikan. Penyiasatan lah, penyelidikan lah. Perlu ke semua tu? Apa boleh buat sebab awak kan haiwan pelindungan antarabangsa, mereka perlu lindungi. Sekejap habislah awak. Kenapa pula ni? Ada kemungkinan awak akan dibawa ke tempat penyelidikan tu untuk dibuat kajian selidik. Takkan macam tu. Nobita! Orang-orang dari tempat penyelidikan tu mereka akan melindungi kamu dengan baik. Cubalah buat sesuatu sekarang, Doraemon. Apa pula? Apa cara kita lari? Itu dia. Di tingkat atas. Di tingkat atas tu. Di atas tu. Nampak dia? Di atas. Bawakan tangga. Kejar dia. Kenapa masa macam ni pula bateri benda ni nak habis? Bateri saya pun dah nak habis. Mana? Dia jatuh dekat mana? Bagus. Tikus dah masuk perangkap. Dah tak ada tempat untuk sembunyi lagi. Habislah macam ni. Mereka akan jumpa saya. Baiklah, jumpa Haluk Sina. 3, 2, 1. Pergi. Alamak, tak ada lah. Pelik ni. Rasanya mereka tak pergi jauh. Kita cari sampai dapat di kawasan ni. Baik. Saya tidur. Betulnya. Nampaknya ada orang terjatuhkan alat mainan kat sana. Nobita, jangan pergi ambil benda tu. Tolong saya. Selamat datang. Saya mesin pesanan pusat membeli belah masa depan. Saya bukannya nak yang tu. Yang ni pun bukan. Yang tu pun bukan. Yang ni bukan juga. Bukan. Ini dia. Saya nak yang ini. Mana benda tu? Pengumuman untuk pelanggan. Barang masa depan yang anda telah tempah dengan kami tadi tidak dapat dikenal pasti buat masa sekarang. Apa? Sila buat belian secara terus di sini. Kami sentiasa menunggu kedatangan anda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dah, saya nak cepat ni.
Apa? Baiklah, tanggalkan semua. Saya tengah rekodkan ciri-ciri luaran awak. Tolong jangan bergerak-bergerak sekejap, ya. Baiklah, buka mulut awak besar-besar, ya. Pertumbuhan gigi taring tak kelihatan. Oh, 2 gigi ada kaviti. Itu sesuatu yang tidak disangka. Tolong lepaskan saya! Sesapu tolong saya! Nampaknya memang sama dengan Homo sapiens. Saya makan pun nak tengok. Dia dapat gunakan alat untuk makan dengan baik. Sedangkan punya makanan memanglah pandai. Mari kita buat ujian kebijaksanaan. Senang aja soalan macam ni. Jawapannya 6. Wah, saya memang sukakan pisang. Sama dengan chimpanzee kan? Apa akan jadi dengan saya? Doraemon! Bila masa pula saya balik rumah ni? Apa mereka buat kat sini? Ini tak mungkin. Apa yang dah berlaku ni? Ya, ini adalah pameran pergerakan di mana persekitaran sebenar haiwan yang pelik itu tinggal dibuat semula sebagai kemunculan semula. Mama! 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 Wah, Nobita! Mama! Mama dah siapkan makanan untuk kamu. Kita masih dapat lihat di atas meja tu, situasi pemakanan dia juga masih dalam keadaan yang bersifat liar. Dia datang, dia datang. Nobita, awak mengagumkan. Nobita, saya rasa cemburu dengan awak tahu. Kalaulah saya dikelilingi dengan peminat yang ramai macam awak sekarang ni, saya takkan sekali-kali lepaskan peluang untuk buat konsert saya, tahu? Saya ingat awak nak cakap sesuatu tentang saya, tapi awak boleh ikut efek pula. Apa dia buat tu? Dia macam marah lah. Apa saya dah buat ni? Mana ada kutu? Wah, bila dia menghadap meja macam tu, serupa macam manusia kan? Kenapa dia tidur lagi? Hei, janganlah tidur dulu. Tidur. Bangunlah. Kamu ni. Jangan Bangunlah. Jangan tidur. Nobita, bangun! Saya datang untuk selamatkan awak. Doraemon! Sekarang ni saya tengah pakai jubah Luxina. Saya akan keluarkan awak dari sini. Doraemon! Tapi kenapa awak tak datang lebih cepat dari sekarang? Maaf. Saya beli barang di pusat membeli belah masa hadapan. Dalam masa macam ni awak pergi membeli belah? Bukan macam tu. Nah, ini dia. Penyembunyi bau Ultra. Ia akan hilangkan bau yang degil dalam sekelip mata saja. Tak ada apa-apa yang berubah pun. Alah, dia budak biasa je kan? Huh? Baliklah. Buang masa je. Budak biasa rupanya. Budak, baik kamu pergi balik rumah kamu je. Nasib baik selamat.
Papa dan Mama tu mesti tengah marah kat saya, kan? Saya tak boleh buat apa-apa sebab semuanya memang berpunca dari awak. Kena ceramah lagi lah nampaknya. Saya dah balik. Kami dipanggil kamu. Saya minta maaf. Dah 2 hari saya tak balik rumah. Mestilah Papa dan Mama marah. Mama tak marah kat kamu lah, sayang. Hari ni kamu dah pun berjaya balik dengan selamat. Betul tu, Nobita. Bagi kami, cuma kamu seorang saja anak kami di dunia ini. Doraemon, kesan dari penyembuh haiwan pelindungan antarabangsa tu